Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni sanggup drive daripada Melaka 100 lebih kilometer. Tak tahu sebab apa. Oh, kali ni dah betul-betul tak boleh tahan. Nak tengok jap. Saya pusingkan kamera. Ni dia guys. Pro 2 kesayangan. Kali kedua. Kalau korang dah pernah tengok saya punya video yang pertama tu kan, saya ada tunjukkan saya hantar pergi buat ni. Ini kali kedua guys tu, dah tak boleh tahan lah. So disebabkan yang ni kali kedua, saya tiba-tiba je sampai dekat mana ya? Sampai dekat sini. Dah tak boleh tahan lah guys. Kita tengok. Hari ni saya tak ada buat apa-apa appointment. Terus pergi je tengok apa yang saya boleh pasang lah. Soundstream Massive dekat Puchong. Saya tidak dibayar pun. So sebab dah tak boleh tahan, radio Cak Ayam ni jadi lagi. So kita tengoklah apa yang boleh saya dapatkan kat sini. Agak-agak okey lah, berbaloi lah. Tak boleh tahan. Boleh tahan dah kali kedua. Setiap kali rosak, nak pergi Pro 2, pergi cabut, lepas tu kita nak tunggu dia siap. Tak tahulah berapa lama. Ini dah kali kedua saya tak boleh tahan. Agak-agak okey lah. Okey, kejap lagi saya akan pergi tengoklah apa. Kedai pun tak buka lagi sebab awal sampai. Dah siap nanti apa-apa, nanti saya akan update. Macam biasa, harap support saya, komen, like dan juga share guys. Dia orang pun baru buka kedai. Baru sampai, baru buka kedai. Oh, customer pertama saya. Ini tak dapat diskaun, tak tahu dah. Nampak ni guys, saya punya ni problem. Sebabkan problem, kita pergilah pasang yang baru. Tak boleh tahan tu. Okay, sementara tunggu nak pasang tu, kita boleh naik atas lepak. Tak tahu apa ada kat atas ni. Koyak man, koyak duit. Ni sementara tunggu tu boleh lepak kat dalam ni ya. Naik atas, boleh tengok daripada atas ni ya. Tapi rasa macam semak pula nak duduk atas. Ingat tu bawah juga tengok orang pasang. Jadi kat sini ada toilet, ada seat, aircon tak buka lagi. So boleh tengok bawah, boleh tengok luar. Tak ada apa-apa. Okey, sekarang ni tengah proses pasang. Nanti dah siap, nanti saya akan tunjuklah daripada dalam kereta. Nak buat video kat dalam ni macam malas nak kacau orang. Okay guys, tu mangga harap tak lama. Jom kita tengok balik ya. Turun, bosan pula duduk atas ni. blok punya lah. Kalau ini dia terus potong, terus ada tempat boleh tekan. So ini dia lah pencil satu. Kedua dia ada
Itu warna lagi shock punya. Kalau tengok punya lama kan, dia boleh tengok ke sini, bawah sikit macam tolong sikit lah. Kalau ni dia terus kuat. Tengok movie ke atau YouTube apa barang, dia sangat shock, lagi tak susah nampak punya lagi cantik lah. So ini ialah dia skin itu masalah lah. Spek dia memang sama juga. CarPlay ke, Bluetooth ke, Wi-Fi jalan 5.0 punya lah, langsung cepat, tak ada hang. So dia sangat smooth, tak ada macam tahu sikit ni tak ada. Kalau internet pakai 5.0 loh, terus masuk saja. Okey, yang ni kamera 360 yang lama. Ada 4, kiri kanan, depan, belakang. Okey, yang lama punya dah buka. Sekarang tengah install kamera. Install kamera kanan, kiri, reverse, depan dah settle, tengah pasang. Okay, so ini ialah dia punya, lepas tu punya Android player pakai yang Ultra series punya 8GB RAM, 128GB ROM. So ini sharing button kan, boleh guna balik lah. Okay, boleh tengok, boleh guna balik punya. Tekan next preview apa atau punya balik lah. Okay, lepas tu bagi tengok ini player atau support wifi punya. Kalau ada hotspot kan, kena buka hotspot lagi masuk di dalam. Okay. Lagi tunggu sekejap, tekan saja password. Okay. Ini so, lepas tu boleh jalan internet lah, apa you mau, tekan YouTube saja. Okay, tunggu sekejap, sana cepat, tak payah tunggu, tekan. Sekarang ini dalam pakai 8 core dual processor, sana smooth, sana laju, tak payah tunggu punya. Sekarang pun ada paling tinggi punya spek lah, pakai 2K punya, 8GB RAM, 256GB ROM. Tekan masuk macam ni punya, ini buku macam buku logo punya, jalan boleh support spesifik fungsi ini mana lah. Okay, you tengok ini tak lah, so jalan tekan ini saja. Jalan kiri jalan YouTube, sini voice kan, jadi trigger di belakang macam tu. Lagu atau jalan dekat reverse dia akan auto. Betul, atau solar punya. Jadi ini boleh setting punya lah. Kalau tak mau solar boleh setting ke itu setting sana padam dia. Kita tengok kamera pula 360, sebab saya ada tukar sekali kamera 360 tau. Okay, kita tengok macam mana dia punya kualiti. Okay, so kalau nak masuk itu 360 kamera kan, tekan ni button saja, tekan masuk. Ini ialah depan punya. Sekarang ni ialah guna 3D mode-nya. Ini nanti soal patong itu soal dulu. Okay, ini ialah bird view, ini ialah 3D mode punya car model lah. Okay. So, sebab ini kan ialah guna you punya macam ni Alza punya car model. So ini ialah depan, belakang, kiri, kanan punya. Lagi ini kan ada tak masuk itu dash cam, itu fungsi punya. Dash cam. Sebab you tadi ialah baru pasang kan, memang. Okay, sekarang ni kita cocok pen drive untuk ke 360 dash cam. 360 recording, bukan dashcam lah, dia lebih kepada 360 lah. Yang keliling ni dia record dengan depan dan belakang pun record juga. Semua sekali. So boleh juga berfungsi sebagai dashcam, tapi kena pakai memori yang besar sikit lah, yang flash drive yang laju punya. Okay, setting DSP ke sini. Saya sini ada banyak optional, you tekan solar apa ni mau. Standard ialah macam ni, kosong punya. Okay, kalau nak pasang, kita nak datang kat mana? Cantik cun memang okay, kedai kat mana kedai? Kedai ialah di Puchong Utama. Source itu Soundstream Malaysia, ialah kita punya HQ Malaysia punya. Kita search Soundstream Malaysia, nanti akan boleh tahu sampai sini. Workmanship memang baik, memang cun, memang terbaik. Korang datang bawa duit dia. Saya pun tadi datang, mula-mula fikir nak yang biasa-biasa, terus datang ambil yang ni. Terus ambil yang ni 8128. Memang terbaik. Okey. Thank you bos. Okay, thank you. Okay, Assalamualaikum guys. Dah siap saya punya head unit ni dah siap pasang. Saya pasang sekali bulang balik saya pasang balik sekali dengan 360. Ni saya berperasan ada mic sini. Okey. Ni yang saya pasang Saya pasang yang ni yang 8256
Soundstream ni 10 inci. Lepas tu saya ada pasang sekali dia punya panoramic 360 kamera. Okay, kita tengok macam mana kalau saya start Okay, jom kita tengok bila kita start dia keluar apa Saya start, tengok macam mana dia punya interface masa dia on. Soundstream Okay, ini Soundstream basic dia. Bukan basic ni depan dia macam ni, simple. Ini yang menarik guys. Kereta ni yang percaya lah. Ini Toyota Highlander. Yang best dia boleh set nombor flat. Set nombor flat. Lepas tu kamera pada saya berbaloi lah kamera. Boleh tengok macam ni, bird view 360, boleh tengok depan. Kamera dia memang sharp lah, cantik. Depan, belakang, left, right, kanan, atas. Ni dia punya setting semua lah. Okay, pada saya memang okey lah, padu lah. Okay, yang paling saya suka apa Sekejap. Dia punya music dia best guys. Okay, kita dengar best lah, pada saya okey lah. Oh, best guys. Padahal saya pakai ni, saya just pakai head unit saja. Speaker semua standard, saya tak ada tukar apa-apa lagi. Tu sajalah yang saya dapat tunjukkan. Tak ada apa-apa pun yang lebih-lebih pun. Dia punya kisah dia problem lah kan. Dia punya head unit yang Pro 2 punya tu problem. Jadi geram. Terpaksa, bukan terpaksa lah, macam kita ada optional, banyak optional yang kita boleh pasang kan. Kita pasang yang tak berapa mahal pun ada. Okey, tak ada masalah. Itu preference masing-masing lah. Pada saya, yang selepas saya pasang benda ni, saya puas hati lah. Yang saya punya ni model, nanti saya letak list lah. Saya pun tak berapa ingat lah dia punya list, dia punya detail tu kan. Tapi dia 8256. Harga dia boleh tengok dekat Shopee Soundstream Malaysia lah. Saya pun malas nak cakap, korang boleh check sendiri. Okay, harap macam biasa lah, harap dapat support saya. Subscribe, komen, like dan juga share guys. Ini tanda mengundi. Okay guys, harap dapat support saya. Terima kasih.